Sebuah rakaman tular di media sosial memaparkan seorang wanita yang disyaki mengambil sebuah bungkusan yang diletakkan di dalam grill pintu sebuah unit apartmen. Kejadian tersebut dilaporkan berlaku di sebuah apartmen yang tidak dinyatakan lokasinya. Dalam rakaman berkenaan, kelihatan wanita itu bertindak meniarap mengulurkan tangan sebelum mengambil bungkusan yang dipercayai milik penghuni rumah tersebut. Menurut maklumat awal yang dikongsi oleh pemilik rumah, individu terbabit difahamkan bukan penghuni dan dipercayai datang dari luar kawasan apartmen berkenaan. Walau bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai identiti dan tujuan wanita itu masih belum dapat dipastikan. Video tersebut mengundang pelbagai reaksi netizen, dengan ada yang menzahirkan rasa bimbang terhadap keselamatan kawasan perumahan, manakala selebihnya menggesa pihak pengurusan meningkatkan kawalan. Setakat ini, belum ada pengesahan rasmi daripada pihak berkuasa berhubung kejadian tersebut.